Sitet, bagaimana Ronaldo? Untuk mata yang pertama. Hanya drop. Berjaya dicungkul naik oleh Rizky. Itu dia. Terus mencari Rositet sekali lagi. Hantaran melintang untuk Ronaldo. Dikenali sebagai tekong yang berpengalaman. Terus ke arah Gelvina. Bagaimana? Sudah Indonesia. Terus ke arah Rositet. Mencari Rizky. Tegak, cantik. Hanya membuat tapping. Baik, masih dalam kawalan. Namun peluang untuk Indonesia menambah mata sedikit jauh. Siap. Baik, kali ini hantaran bagaimana Rizky? Bola keluar kali ini. Baik, kali ini mudah. Bagaimana Ronaldo? Lihat. Baik. Bagaimana? Kali ini tepi gelanggang. Usman 6-4. Baik, kali ini terus ke arah Rositet. Bagaimana Ronaldo? Baik. Hantaran Rizky bagaimana? Terlalu rapat namun sama. Baik. Hantaran Jason. Kali ini hanya tandukan namun lemah di situ. Bagaimana? Itu dia. Sekadar. Kali ini berjaya mengutip mata. Servis. Baik, ke arah Rositet. Jason untuk Ronaldo Asylum. Masih dalam permainan. Zelki Ladada. Kali ini terkandang. Hanya drop. Tapi kali ini mudah untuk Zelki. Zelki Ladada. Ke arah Jason. Bagaimana Ronaldo? Masih dalam permainan. Terbiasa keluar. Membantu rakan-rakan di hadapan. 8-9 ketika ini. Baik, masih dalam permainan kali ini. Dihempas sehabis baik oleh 10-8. Gelvina. Baik. First ball yang dinaikkan. Bagaimana Zelki? Tapping. Untuk Indonesia. Baik. Itu dia. Bagaimana? Kali ini ace yang kedua dari sebentar tadi. Itu dia. Hantaran kali ini cantik untuk itu dia kelebihan. Terkena jaring. Servis yang dilakukan oleh untuk settle down. Baik kepada Jason. Masih lagi cantik untuk hantaran. Masih dalam permainan. Cuma sayang. Peluang seterusnya untuk Ronaldo. Baik. Sekali lagi menerjah jaring. Lihat. 12-14. Filipina di mata akhir untuk set ini. Itu dia. Masih belum menyerahkan. Itu dia. Masih mudah untuk Zelki dan sama. Rositet. Masih dalam permainan cantik kali ini. Sedikit jauh. Zelki Ladada. 16-14 Indonesia di mata hit set yang pertama. Jason. Tegak kali ini adalah untuk Mark. Maka dengan itu tamat sebentar tadi. Terkandas kali ini daripada Ros untuk perlawanan ini. Itu dia lencongan hantaran daripada Jason.
Mark Joseph. 2-0 ataupun 0-2 ketika ini. Vina Usman. Ke arah Jason. Hantaran tinggi untuk Mark Joseph. Sekali lagi. Mula Ronaldo dalam keadaan 1-3 ketika ini. Tidak terlalu jauh. Bagi Indonesia pula. Keluar Rosited Gabayeron. Hantaran tepat ke arah Gelvina. Kali ini Zelki hanya masih mencari Jason. Baik. Masih lagi mencari Gelvina. Dalam permainan bagaimana? Batal. Sudah pun kali ini kesilapan. Zelki. Baik. Mudah untuk Rizky. Yang lebih menarik. Bagaimana kali ini? Hanya tapakan namun dibaca kemas oleh Jason. Ruginya. 9-6 ketika ini. Terus dihalak. Bagaimana kali ini? Masih dalam permainan. Hanya clearance. Dibatalkan. Ke arah Jason. Bagaimana Ronaldo? Drop saja. Cukup. Baik, hantaran Rizky sedikit jauh. Namun hanya clearance. Hantaran tinggi untuk Ronaldo. Sambil lewa sebenarnya yang kedua. Baik, kali ini terkena jaring. Hantaran terus mencari Rina. Baik, terkena jaring, berjaya diangkat. Masih dalam permainan. Rizky cuba untuk mencari Zelki. Mudah diapungkan. Baik kali ini. Servis Indonesia. Terkeluar kali ini. Dan ditamatkan. Kita teruskan untuk set yang ketiga. Set penentuan. Indonesia membuat sepak mula. Pemain-pemain masih lagi pemain yang sama. 0-0. Baik, kali ini terus mendapat bagaimana? 2-0 Indonesia. Baik. Hantaran juga tinggi tapi di tengah gelanggang. Bagaimana Zelki? 1. Sekali lagi. Cuba. Bagaimana? 4-2 Indonesia. Baik, hantaran daripada Rosited. Bagaimana? Drop saja. Terkena jaring. Drop. Hantaran Jason. Drop lagi. Bagaimana? Baik. Bagaimana? Kali penyokong pasukan negara. Baik. Hantaran. Drop lagi. Terlepas kali ini. Jason Duarte. Cantik. Keluar kali ini. Terkandas. Itulah
Sesi pembalasan. Mudah untuk Ronsitead. Ditanam dengan baik. Salah faham sebenarnya. Baik. Cubaan yang baik. Bagaimana kita lihat? Itu dia. Masih dalam permainan hantaran. Zelki Ladada. Mudah dinaikkan. Bagaimana? Terbias melalui servis yang cukup padu mencari Kurniawan. Bagaimana? Itu dia. Baik. Sedikit jauh. Bagaimana? Itu dia. Peluang. Chance ball untuk Ronaldo. Hanya drop saja. Jason Duarte. Adakah penamat? Namun masih dalam permainan. Dalam permainan. Rally yang cantik ketika ini. Itu dia. Regu yang pertama ketika ini. Ini adalah quarter final. Baru regu yang pertama. Kemenangan berpihak kepada regu Filipina.